Untuk maksimumkan keuntungan simpanan emas, pertama, pilih emas berlaburan seperti gold bar ataupun dinar. Contoh, spread gold bar 1 kg public gold hanyalah 6%. Kalau emas perhiasan, spreadnya boleh mencecah 25 hingga 30%. Yang kedua, pilih emas bergram besar. Contohnya, spread gold bar 5 gram lebih tinggi daripada spread gold bar 100 gram. Sifirnya ialah, lagi besar gram, lagi rendah spread, lagi tinggi keuntungan simpanan emas kita. Ketiga, pilih emas public gold, iaitu antara emas yang mempunyai spread rendah, iaitu sekitar 6 hingga 9%. Sebab itulah, pilih introducer yang aktif, yang boleh membimbing kita ilmu emas yang betul. Kenapa? Ada orang simpan emas, ada yang untung dan ada yang rugi. Itulah perbezaan orang yang ada ilmu emas atau simpan emas hanya mengikut trend ataupun ikutan semata-mata. Tak nak pening, follow Aini. Belum ada akaun emas dan berminat untuk mulakan simpanan emas, refer pin post untuk Aini bimbing sebaiknya.